Hari ini Lovable mengadakan AI Showdown membandingkan 3 LLM yang berbeza. Jadi kita akan bandingkan ke semua LLM ini dengan prompt yang sama. LLM yang pertama yang kita pilih ialah OpenAI. Daripada segi respon, sangat baik macam ChatGPT. Jadi bila kita tengok respon daripada OpenAI lepas kita lancarkan prompt kita di Lovable adalah sangat lengkap. OpenAI berjaya untuk describe apa yang kita nak, iaitu music theme to-do list app, dan fokus design adalah modern dan lebih kepada Gen Z friendly design. Untuk design approach, dia ambil approach a full responsive design view dengan beberapa fungsi to-do list app yang bertemakan music. Dan dari segi font, dia akan import font daripada Google Font. Dan bila kita tengok hasil, desainnya sangat sesuai untuk Gen Z, sangat accessible dengan font yang besar, berfungsi dengan baik, boleh add task dan boleh indicate yang task tu telah diselesaikan. Jadi ini ialah untuk model OpenAI. Seterusnya kita akan cuba model kedua, iaitu Anthropic. Tadi saya dah cuba nak gunakan Anthropic tapi dikatakan ada rate limit. Maksudnya terlampau ramai orang sangat gunakan model ini untuk generate app mereka. Jadi sekarang saya ada peluang untuk gunakan Anthropic. Saya pastekan prompt yang sama dan kita tengok respon prompt Anthropic. Agak simple, tidak se-elaborate ataupun sepanjang Lovable, tetapi masih lagi menepati apa yang kita ingin lakukan, iaitu sebuah to-do list app yang bertemakan muzik. Dan banyak design inspiration adalah daripada Spotify cut layout, dark theme, Apple Music punya smooth transition. Dari segi UI, dia akan gunakan elemen TikTok. Dan dari segi background, dia akan menggunakan modern gradient yang ada glassomorphic effect. Jadi kita cuba lihat apakah hasil daripada prompt Anthropic. Dan kalau kita lihat, berbanding dengan OpenAI, Anthropic mengambil masa sedikit lama untuk menghasilkan prototype ataupun outcome yang kita inginkan. Dan apabila kita lihat hasil daripada Anthropic, dari segi fungsi, dia ada lebih lagi daripada OpenAI. So contohnya dia ada create new playlist ataupun create new category. Dan untuk setiap playlist ataupun kategori, anda boleh letakkan checklist yang berbeza dan pilih warna yang berbeza untuk kodkan tugasan anda. Jadi ianya sangat menariklah dari segi functionality. Walaupun fungsi yang banyak, tapi saya masih lagi tidak nafikan yang Anthropic mengambil masa yang lebih lama untuk berfikir berbanding dengan OpenAI. Jadi kita akan terus ke LLM yang ketiga, iaitu Google. Jadi Google setakat ni mereka telah melancarkan pelbagai jenis produk seperti Gemini, seperti Google View, dan kali ini LLM Google telah diintegrasi ke dalam Lovable. Jadi kalau kita bandingkan dengan Anthropic, jumlah masa untuk Google membalas prompt agak lama. Dan kalau kita tengok jawapan balasannya, agak pendek berbanding dengan ChatGPT yang panjang berjela dan Anthropic yang padat dengan informasi. Jadi kalau kita lihat Google, yang penting untuk Google adalah core functionality, iaitu playlist view untuk task, ability untuk add new task, way to make task as complete, dan membezakan section untuk completed task. Bila kita tengok hasil, saling tak tumpah macam Spotify, tetapi functional dalam mana anda boleh addkan task anda dan tickkan task anda apabila anda dah lengkapkan task anda. Dan dari segi design, sangatlah mobile optimized dan seamless. Seterusnya kita akan cuba LLM yang terakhir, iaitu daripada Lovable. Kali ini kita akan gunakan paid credits Lovable untuk prompt yang sama. Jadi kita lihat, apabila kita pastekan prompt tersebut, reply daripada Lovable lebih panjang daripada Google, tetapi tidak sepanjang OpenAI.
mempunyai segala functionality yang kita inginkan, mempunyai mobile optimized design dan design yang sangat moden untuk Gen Z. Masa yang diambil kalau kita nak bandingkan dengan kesemua model-model yang lain, Anthropic, OpenAI dan Google, Lovable mengambil masa yang lebih lama untuk menghasilkan prototype. Dan dari segi prototype, berfungsi dengan baik tetapi tidak mempunyai fungsi yang banyak berbanding LLM yang lain.